tangan bergigit, gusi sengat, kepala melayang, belakang sakit, ingatkan angin, punya anxiety. Saya ada satu pasien, makcik berumur 66 tahun, datang daripada Terengganu, mengadu sakit tangan yang menggigil. Korang tengok tangan gigil lah. Dia menggigil kadang-kadang kan ada 24 jam. Macam ni lah. Macam ni ya. Badan panas, muka, gusi semua sengal lah. Seram sejuk semua lah, perut kembung dah ni. Okay, kita cuba jaga dalam setengah jam, 1 jam kita tengok. Doktor saya minta rosok, dia kata. Oh dia kata? Tapi dah ubat-ubat tak jadi apa juga ya? Tangan dia bergigil ni lama, badannya menggigil, belakang pinggang dia sakit, gusi sengal, hidung sengal, muka tebal, rahang sakit, dahi berat, kepala pening, melayang, berdebar-debar, telinga berdesing, mulut kering, rasa ada benda dekat tekak, leher, belikat, bahu semua tegang dengan sakit, badan rasa lemah, lepas tu badan rasa tak selesa, loya, perut rasa dada panas semua ni, rasa gelisah, takut, seram sejuk, tak ada semangat, sendawa, perut berangin, tak henti-henti. Kisah dia, dulu dia pernah ada sakit thyroid, dia pergi rawat, dah baik dah. Lepas tu dia sakit-sakit perut semua, apa semua sakit perut, semua sakit tak hilang-hilang, angin dah semua-semua tu. Doktor pergi scan-scan, tengok ada batu hempedu. Buang dah. Dia dah buang dah bulan 10 tahun lepas. Tapi lepas operation batu hempedu, sakit perut tu tak hilang-hilang, angin tak hilang-hilang. Makin lama makin teruk. Dah pantang dah makan ubat gastrik, ubat angin dah pergi jumpa bomoh, dah pergi jumpa ustaz dah beli suplemen macam-macam dah. Makin hari makin teruk. Makan tak boleh makan banyak, tak boleh makan lewat, tak boleh makan sikit, tak boleh makan macam-macam. Tapi perut masih kembung juga. Lama-lama daripada perut naik ke dada, daripada dada naik ke tekak, dari tekak naik ke rahang, ke hidung, naik ke kepala. Dia mulut ni kering, dagu-dagu ni sengal, hidung ni tebal, muka dia tebal, kepala dia berat, badan dia panas sampai ke belakang, sakit belakang semua. Doktor, saya pun tak tahulah nak cakap macam mana lagi doktor. Saya kata tak tahu nak buat macam mana lagi doktor. Pening dah kepala. Saya ni kadang-kadang saya rasa hilang semangat, tak tahulah nak ubat dah. Sebab saya dah check macam-macam doktor. Saya tengok TikTok doktor kata ni kemungkinan anxiety. Bukan angin, bukan gastrik, bukan GERD. Saya tak faham kenapa saya diberi ubat gastrik GERD dah lama tak baik-baik. Lama dah doktor saya makan ubat gastrik GERD ni. Dah tak baik-baik ni macam ni, saya pun pening kepala. Betul ke? Saya datang nak tengok dengan doktor Man. Dia datang, korang tengok ni, tangan bergigil. Korang tengok ni video ni. Tengok tangan ni. Hampa tengok tangan dia bergigil ketak macam mana sebelum rawatan. Kami bagi dia ubat anxiety. Setengah jam, ketak dia hilang. Alhamdulillah. Badan dia ni, kepala berat, kepala melayang, gigit sengai, muka tebal, panas, badan belakang semua, mulut kering tu hilang. Setengah jam saja. Tak payah tunggu sehari, setengah jam, settle. Lepas tu, lepas sejam, kami bawa main makanan, dia makan, hampa tengok dia sebelum ni takut minum kopi, takut makan gandum, takut makan pedas, takut makan benda yang berangin, katanya sayur tak makan banyak, macam-macam tak makan. Dia makan mi goreng pedas, ada cili, ada sayur, semua licin, sedap.